bang. Ada berisi kan? Berat? Terima kasih lah. Okey. Ush, banyak. Banyak lah. Macam banyak lah. Kami nak aborsi produk ni daripada Panasonic. So basically slow cooker ni untuk masak makanan overnight. Dia tidur malam, tu malam tu siang pagi esok siap. Kita ada hand blender dan slow cooker. Berat. Tu untuk hancurkan buah-buahan. Nanti baby Ayla boleh makan buah-buah. Ada berisi kan? Weh, slow cooker ni kacau tau. Okay. So kita kena pergi IKEA. Kena tambah rak. Rak dah penuh. Jom pergi IKEA.